Pemeriksaan mata anak ni dah masuk sekolah baru kena check ke umur berapa yang paling sesuai untuk buat pemeriksaan mata kanak-kanak yang pertama sekali? Pada anak tu, sekiranya dia tidak ada simptom-simptom yang merisaukan. Contohnya, bila dia melihat tu, dia sengitkan kepala dia. Kita panggil abnormal head posturing. Ataupun dia kerap menggosok mata. Ini simptom-simptom yang kemungkinan ada masalah rabun. Ataupun kita lihat mata dia juling. Jadi, jika ada simptom-simptom ni, tolonglah bawa anak untuk pemeriksaan mata yang selanjutnya. Ketika umurnya seawal 4 tahun. Kalau seseorang kanak-kanak tu penglihatan dia okey je, nampak okey je, tak rabun, tak juling, adakah masih perlu buat pemeriksaan mata? Sekiranya anak kita tu nampak okey, nampak normal, kita tak boleh anggap anak saya ni mata dia okey. Jadi mesti kita check matanya sebagai saringan visual. Jadi dari situ kita boleh tahu sama ada seorang itu ada masalah rabun ataupun tidak. Sebab apa kita tahu kanak-kanak ini dia ada satu period kita panggil waktu dipanggil critical visual period. Ketika ini apa-apa masalah mata tu kita boleh perbetulkan. Sekiranya ia terlepas daripada masa yang biasanya 8 tahun lah, susah kita nak baikkan semula penglihatan itu. Apa masalah yang paling biasa dikesan bila ibu bapa bawa anak-anak untuk pemeriksaan mata yang awal? Jadi kebanyakan permasalahan yang ada pada golongan umur 4 hingga 5 tahun ni ialah masalah rabun. Mereka sudah mula mengalami rabun, terutamanya rabun jauh kerana sekarang ini kita tengok cara kehidupan kita adalah lebih kepada kerja dekat. Contohnya buku ataupun gadget misal katanya. Jadi anak-anak sekarang ni kurang terdedah untuk aktiviti luar misalnya. Jadi ini menyebabkan mereka cenderung untuk mendapat masalah rabun, terutama rabun dekat. Dr. Azah, berapa kerap kita kena bawa anak-anak untuk pemeriksaan mata? Ada apa-apa recommendations ataupun guidelines tak? Kadang-kadang kita rasa gembira anak kita ni tak ada masalah rabun pun, mata pun okey. Jadi kita seolah anggap masalah tu selesai. Kita tidak perlu fikir lagi. Salah sebenarnya sebab kita tahu mata kanak-kanak itu, kita panggil power matanya, akan berubah sejak mereka umur 5 tahun sehinggalah mereka berumur 18 tahun. Ada masih lagi berubah sehingga mereka berumur 21 tahun. Barulah ketika itu, power mata mereka akan menjadi lebih stabil. Jadi, walaupun seorang itu tidak ada rabun pada tahun ini, kemungkinan tahun depan atau tahun lagi satu, mereka mula akan mengalami masalah rabun itu. Seeloknya kita, kalau anak kita tidak ada masalah apa-apa, kita bawa dia untuk saringan penglihatan setahun sekali. Kepada ibu bapa di luar sana, jangan tunggu rabun, jangan tunggu anak dapat lazy eyes dulu, jangan tunggu pelajarannya merosot, baru nak bawa pergi buat pemeriksaan mata. Dengarlah nasihat daripada pakar mata ni tentang pemeriksaan mata yang terbaik dan sesuai untuk anak-anak kita. Assalamualaikum. Saya Dr. Nur Razak Abdul Rahman, pakar mata kanak-kanak dan juling dari Ara Damansara Medical Center. Ara Damansara Medical Center membawakan video berbentuk pendidikan kesihatan ini khas buat anda semua.